Hai. Jauh pergi? Bang. Tentu manis kenangan yang mengusik fikiran Akif kan? Mana ada kenangan bang, saja nak rehatkan mata je. Ada yang ganggu fikiran Akif? Setahu abang lah, gadis-gadis kat tingkat 7 tu kan, semuanya sedap mata memandang. Ada-ada je bang. Tapi pasal sedap mata memandang lah yang mengganggu fikiran Akif. Tak apa, abang boleh teka. Zaimah, Syamalah, Su, atau Arisa? Liza, minum petang nanti hidang ya. Sekejap lagi abang balik. Abang, Akif masih kat luar lagi ke bang? Hai, awak pun perasan dia ada kat luar ke? Yelah, dari tadi dia tak masuk-masuk. Kalau nak tunggu mak ayah balik dari ladang, malam karang baru dia orang sampai. Ada apa-apa kot, ha? Biasalah, orang muda kan, dia pun nak melayangkan perasaan dia juga. Shirin, Abang rasa mungkin orang lain kot. siapa? Entahlah, abang pun tak tahu. Janganlah paksa abang. Alah. Macam mana kita tahu sangat? Tak apa. Saya nak kahwin secepat mungkin. Mesti seronok kan? Tapi dia itulah, tak habis-habis dengan kerja dia. Kerja. Itu je yang dia buat. Pada dulu lagi. Masa dia kat luar negara, ada berhubung dengan dia? Tahu tak perkembangan dia? Mestilah saya tahu. Yalah, walaupun dia tak balik ke Kuala Lumpur, tapi ya saya adalah datang ke sana, jumpa dia. Lagipun saya kan memang suka kumpul fashion-fashion dari sana. Ya, untuk saya punya butik dekat Singapura. Lepas tu saya ada dah telefon, SMS, macam biasa. Pernah tak awak terfikir teman lelaki awak ni main kayu tiga? Yelah, kalau dah jauh di mata bukannya boleh nampak. Bukan semua awak tahu apa yang dibuat. Eddie, Akif tak macam tu. Dia seorang yang setia pada yang satu. Dia tak macam kita. Ha? Macam kita? Awak tahu kan maksud saya? Macam kita. Yang sukakan hiburan, keluar tiap-tiap malam, lepaskan segala ketegangan. Hai Arisa. Cik Eddie. Apa Cik Eddie buat kat sini? Saya datang sini nak jumpa Puteri Guna Ledang saya. Saya rindu kat dia. Dah berbulan-bulan saya tak jumpa dia. Saya rindu awak. Ambil. Arisa, saya rindukan awak. Saya ikhlas. Ada apa Arisa? Tak ada apa-apa Cik Kif. Bisa bantu?
Tak ada apa yang boleh bantu. Lagipun saya nak jumpa dia. Dah lama saya tak jumpa dia. Lepas sekali ni. Tolong jangan ganggu tunang saya. Alisa, masuk bilik saya sekarang apa? Tengoklah tu. Kasar betul dia. Kalau saya lah, saya takkan buat macam tu. Cik Eddie, kenapa Cik Eddie selalu buat saya susah? Nak jumpa dia? Pandang saya, Alisa. Biasa je. Taklah secantik Ratu Universe. Sampai dia boleh tergila-gila kan? Tak cantik kau kata? Cipan. Berapa lama awak kenal dia? Saya tak kenal dia. Dia yang tiba-tiba ganggu saya. Tak kenal sampai kena ganggu macam tu sekali? Dia bos kawan saya. Dia ternampak saya masa dekat hentian bas. Sejak itulah dia mula ganggu saya. Oh, cinta pandang pertama lah ni. Kenapa tak layan dia? Dia hebat apa? Saya tak suka dia. Kenapa? Memanglah hal pribadi awak. Tapi awak dah libatkan saya dalam hal ni. Awak dah jadikan saya tunang awak. Dan dia pula satu-satunya orang yang bagi tahu saya tentang pertunangan kita. Sebab itulah saya rasa saya berhak tahu. Saya tak ada apa-apa hubungan dengan dia. Baik. Awak boleh pergi sekarang. Tapi saya tak nak tengok Eddie kat sini lagi. Waktu pejabat, awak staf saya. Kalau dia nak mengurat awak, luar pejabat. Dan lagi satu, jangan campurkan hal pribadi dengan kerja. Saya tak suka. Baik, bos. Awak boleh pergi. Cik Aki, terima kasih. Untuk? Sebab tolong saya tadi. Biasa je. Lagipun saya tak suka tengok orang ganggu tunang saya. Dia senyum. Dari kerana mata